Aku beli iPhone 17 ni bukan sebab nak flex, tapi sebab aku nak prove the point. Yang ni iPhone paling berbala untuk semua orang, tak kisahlah sekarang ataupun 2 ke 3 tahun akan datang. Tahun ni hampir semua features Pro model akhirnya turun ke model biasa ni. Contohnya dia punya skrin ni. Sekarang dia ada 120Hz Pro Motion Display, refresh dia boleh adapt ikut situasi. So bukan je smooth bila scroll, tapi dia juga jimat bateri masa dia mode idle tu. Brightness screen untuk telefon ni pun dah naik sampai 3000 nits. Walaupun tak terang, tapi kalau korang nak guna di bawah cahaya matahari, lebih nampak lah dan lebih jelas kalau compare dengan model sebelum ni. Dan apa yang best, dia juga datang dengan fungsi always on display yang ada kat Pro dan juga PWA dimming untuk kurangkan silau mata tu. Kalau korang kaki selfie tambah lagi perempuan semua tu, korang akan suka selfie pada iPhone 17 ni. Sebab dulu dia datang dengan 12MP selfie, sekarang dia upgrade ke 18MP ultra wide sensor punya selfie. Maksudnya apa kat sini? Selfie portrait ke, landscape ke, group shot ke, semua auto adjust sendiri kat sini. Tekan je button ni, dia akan terus auto switch framing. Senang, cepat dan tak payah pusing-pusing telefon kat sini. Dan dalam telefon ni juga hadir dengan chipset yang terbaru pada Apple iaitu A19. Lebih laju, lebih jimat tenaga dan sekarang dia support untuk fast charging 40W, 50% dan lebih kurang 20 minit je. Cepat gila. Tapi surprisingly ramai orang tak tahu. Dan last sekali, inilah point yang paling penting lah. Sebelum ni, telefon ni hadir dengan 128GB punya version dengan harga yang sama iaitu RM3,999. Tapi sekarang, dengan harga yang sama korang akan dapat 256GB. 128 dah pupus. So, technically kat sini korang dapat harga telefon 17 ni lebih murah lah. So lepas ni kalau korang tanya aku kat komen apa, aku akan kata korang semua iPhone 17 ni adalah the best choice untuk korang semua. Tak kisahlah kan, warga, orang tua ke orang muda, this one is the best one. Tapi ikut bajet lah, kata kena bajet tak sembang jugalah. So itu saja. Jangan lupa share dan like. Kalau korang nak lebih detail ini video, boleh tengok kat YouTube aku. So bye bye.